Kalau kita tengok saiz kabel ni macam saiz 2.5mm. So untuk isu saiz kabel tadi saya ada sebut dekat buku tu, saiz minimal dia 1.5 kan, betul. Yang dia pakai ni 2.5. Maksudnya alhamdulillah lah, lebih daripada saiz yang ditetapkan oleh ST. Jangan kurang lah. Kalau ST cakap 1.5, maksudnya minimal lah 1.5. Kalau pakai lebih besar daripada tu, lagi bagus lah. Okay, so kalau nak tukar pun C32 ni ada kosong juga ni. Ni C32, C20. Tapi ST tak galakkan C32. Nak pakai C32 boleh, tapi pendawaian mesti ring circuit ataupun pendawaian soket menggunakan kabel 4mm, ataupun ada aircon 5 horsepower ke atas, boleh pakailah C32. Tapi untuk ni, untuk spotlight ni tak perlu. Walaupun 3 biji 4 biji pun tak ada masalah. Dia pakai kabel pula 2.5. 2.5 ni dia boleh tahan M sampai 20M, sampai 20M. Maksudnya dia boleh bawa beban sampai 3 biji aircon. 3 biji aircon 1.5 horsepower kalau pakai saiz kabel ni. So kita akan clamp, kita akan tengoklah berapa dia punya bacaan kabel dia. Ni kabel dia ni. Okey, kita akan clamp dekat sini lah nanti. Berapa bacaan M dia, kita akan buka dulu dia punya dia punya spotlight. Okey, baik. Okay, alhamdulillah. Sekarang ni spotlight saya dah buka 3 biji tu. 1 2 3. Saiz 100 watt kan. Okey, kita ambil bacaan M dia berapa. Okey, akan tengoklah bacaan M dia berapa. Okey, untuk bacaan M kita akan clamp dekat kabel biru ni lah. Saya akan menggunakan multimeter lah. Kita set kepada M, kita clamp dekat sini. Okey, berapa tu? Baru 1.30M. 1.30M. Kalau saya matikan, contoh, tengok dekat sini. Saya matikan. Okey, kosong. Maksudnya tak ada beban. Yang 0.2 ni mungkin ada leakage lah. Tapi saya akan buka balik, tengok. Dia akan jadi 1.30. So perkiraan saya tadi atas kertas tu, saya kira dekat sini 1.25M, kira-kira lah, anggaran kasar. So dekat sini, dekat realitinya kita dapat 1.30M. Sini 10M. 10M tolak 1.3, masih lagi ada baki 7 ataupun 8.7. So 8.7M tu ada lebih kurang 2 biji ekor lagi boleh pakai. So tak perlu tukarlah C32. Kalau kita pakai C32, jika berlaku overload melebihi 32M, kabel ni dia boleh tahan sampai 20M je. Tapi tiba-tiba pakai 32, so dia lepas saja, dia tak trip, menyebabkan benda ni terbakar. Kabel terbakar lagi teruk. Bila kabel terbakar, berlaku lintas pintas ataupun kita panggil apa, berlaku masalah shorting lah. So tak ada masalah lah yang ni.